Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TV RZ at PBIKL. Hari ini adalah hari keempat kita dan kita masih lagi berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita akan menerokai ilmu melalui perbualan yang santai tetapi bermakna. Jadi hari ini saya bersama dengan Puan Norziati binti Muhammad Rosman, ahli lembaga pengarah, merangkap editor kanan di Akademi Jawi. Baiklah Puan, apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah. Soalan saya adalah, apakah usaha Akademi Jawi untuk memastikan warisan tulisan Jawi ini tidak hilang di telan zaman? Tidak hilang di telan zaman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada adik-adik PSS yang menyemput kami dalam kemeriahan Pesta Buku kali ini. Yes. Di Akademi Jawi Malaysia, Alhamdulillah kali ini sudah tahun ke-10 kita menyertai Pesta Buku. Dan memang apa yang kami bawa ialah dengan konsep memasa hadapankan Jawi. Bermaksud kami nak membawa Jawi itu ke masa hadapan. Kenapa nak membawa Jawi ke masa hadapan? Sebab setengah orang berpendapat Jawi ni tak ada masa depan. Betul. Bila belajar Jawi atau menulis dalam Jawi atau baca buku-buku Jawi, seolah-olah mereka berada setapak di belakang, tak moden lah, tak mengikut arus zaman. Betul. Tapi sebenarnya bila kita merenung kembali atau melihat naskah-naskah Jawi ni, sebenarnya banyak maklumat-maklumat atau bahan-bahan yang tidak terdapat dalam penulisan sekarang yang ada dalam Jawi. Betul. Kita berjaya menggali bahan-bahan yang menjadi teras bukan sahaja kepada agama tapi kepada budaya, kepada bangsa, kepada tamadun kita. Dan bahan-bahan itu kalau kita tak teroka, bermaksud kita telah meninggalkan satu khazanah penting dalam pemikiran dan juga peradaban dan tamadun kita. Betul, sebenarnya Jawi ini adalah penting kan sebenarnya. Betul. Okey, baik. Jadi pada pendapat Puan, apakah salah faham masyarakat tentang tulisan Jawi yang sebenarnya perlu diperbetulkan? Okey. Selama ni orang hanya anggap Jawi ni ialah untuk orang belajar bahasa, orang belajar agama. Betul. Belajar agama. Macam pergi sekolah agama kena tulis Jawi, kena pergi pondok tulis Jawi, pergi madrasah tulis Jawi. Sedangkan Jawi tu lebih daripada sekadar agama. Yeah. Bayangkan dulu datuk nenek kita semua pergi sekolah tulis Jawi. Betul. Bukan dia nak belajar agama pun. Betul. Surat menyurat antara kerajaan dengan pihak-pihak British dulu semua pun dalam tulisan Jawi. Jadinya bahan-bahan dalam Jawi tu banyak. Dan kalau kita tinggalkan Jawi, maksudnya kita meninggalkan satu yang penting dalam diri kita, dalam sejarah kita. Jadi kita tak boleh nak nafikan peranan dan kepentingan tulisan Jawi itu kepada diri kita. Dia memang sebagai sebahagian daripada identiti, tapi kita sendiri kena tahu yang itu adalah kita punya akar, kita punya teras dan kita punya paksi kepada kehidupan, kepada sejarah, kepada tamadun dan kepada peradaban kita. Betul tu Puan. Sebenarnya bila kita melihat kembali tulisan Jawi ini sebenarnya adalah satu medium awal bagi kita untuk menulis. Sebelum ada alfabet kan. Sebenarnya kita gunakan tulisan Jawi daripada manuskrip semuanya dalam tulisan Jawi. Jadi soalan saya, apakah harapan pihak Akademi Jawi terhadap masa depan pendidikan Jawi di Malaysia? Okay. Pendekatan yang dibawa oleh Akademi Jawi Malaysia ialah kita tidak sama dengan apa yang dibawa oleh institusi kerajaan. Maksudnya kami di sini menggunakan yang kita panggil Jawi tradisi. Maksudnya Jawi kita tidak sama dengan Jawi yang digunakan dalam silibus sekolah. Dan penting untuk kita beritahu kepada generasi muda bahawa Jawi ini bukan sekadar Jawi yang mereka belajar di sekolah, tetapi ada satu lagi sistem yang digunakan untuk membaca, untuk mengetahui dan untuk memahami bahan-bahan lama melalui penggunaan Jawi tradisi. Jawi tradisi tu dia kalau orang belajar
Jawi sekarang ni dia agak sukar untuk baca teks-teks Jawi lama disebabkan perbezaan ejaan semua tu lah. Jadi kami kat sini, kami salah satu apa yang kami buat ialah kami nak memberi kesedaran bahawa terdapat ada lagi satu bentuk ejaan ataupun bentuk Jawi yang perlu diketahui oleh generasi masa kini supaya mereka boleh boleh akses kepada bahan-bahan lama, manuskrip, kitab, supaya benda tu boleh dibaca dan dipelajari lah. Kita tidak meminggirkan yang lama, kita tidak membuang ataupun membuang yang baru, kita belajar dua-dua, tapi kita kena faham ada perbezaan di antara keduanya. Baiklah, saya faham. Jadi terima kasih Tuan, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Jadi semoga segala yang dibincangkan hari ini dapat memberikan inspirasi kepada penonton di luar sana. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Banyak buku-buku menarik, novel dan juga anda semua boleh meet and greet penulis kegemaran anda juga. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah datang ke sini, PBIKL 2026. Malaysia Membaca Merayakan Buku. Jumpa lagi. Bye-bye.